Okay, hai, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ni kami dah menyiapkan video klip raya Abang Zam bersama dengan kumpulan X-Ray. Yes. Apa nama tajuk lagu tu? Belum difikirkan lagi ke apa? Belum lagi. Belum? Tak apa. Nanti kita taruh dia punya tajuk kat bawah ni. Okey. Kat bawah nanti ada keluar ya. Okey. Alright, macam mana dapat idea lagu nak buat lagu raya ni Abang Zam? Okey, lagu raya ni sebab atas permintaan peminat jugalah. Sebab sebenarnya ramai yang bertanya lah sebenarnya. Pasal X-Ray ni bukan band baru. Kan daripada tahun 95 kan dah lebih kurang 31 tahun umur X-Ray ni. Jadi memandangkan ada permintaan kan dan kita pun fikir kita pun tak pernah buat lagu raya. So kenapa tak kita buat? Oh, kira tahun ni lagu raya yang pertama lah. Lagu raya yang pertama lah. Alhamdulillah lagu raya pertama guys. Korang kena saksikan lah. Okey, Abang Zam adalah sebagai, mungkin ada yang belum tahu lagi. Okey, Abang Zam adalah sebagai pemain bass. Pemain bass. Okey, pemain drum kita? Saya Ada. Abang Ada kita. Dan vokalis kita? Abang? Syah. Okey, Abang Syah. Dan pemain lead kita kat belakang tu, dia menyeruk ni. Sini sikit. Tu dia. Gitar. Okey, gitar. Kan? Jadi hari ni macam mana abang hari ni kita buat video klip tadi kan? Okey, alhamdulillah lah sebab kita sebenarnya daripada pagi lah, daripada pagi sampailah dah malam ni kita sama-sama bekerjasama lah dengan brother Pak Long. Ya, Pak Long. Daripada ZX Production. Kami pun nak ucapkan terima kasih pada ZX Production. Ya. Dengan kerjasama yang baik kita dapat siapkan pembikinan video klip raya lagu X-Ray ni dalam semasa sehari saja untuk penggambaran sehari. Editan semua tu mungkin akan siap dalam masa terdekat ni jugalah. Betul lah? Betul. Okey, sebelum tu kita nak tanya sikit tentang lagu ni. Siapakah arranger untuk lagu ni ataupun yang mengatur arrangement untuk muzik? Arrangement lagu ni kebanyakannya daripada Bro Atan Roktun. Ya. PGA Studio, PGE Studio. Okey, PGE Studio Atan Roktun lah. Cuma kami ada buat sedikit macam orang cakap rearrangement sikit lah. Itu je lah. And then dari segi vokal dia semua ada jugalah kita menambah baik lah, itu sajalah. So orang kata walaupun berpanas apa semua okey Okey. ini untuk shooting. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa nak ucapkan Abang Zam? Nanti kita bagi satu persatu. Okey. Abang Zam dulu untuk raya tahun ni pada peminat-peminat Abang Zam. Okey. Harapan saya satu je, senang. Sebab X-Ray kita tetap akan teruskan perjuangan X-Ray ni dan kita sebenarnya ada lebih kurang 9 lagu yang kita nak record lagi dan kemungkinan insya-Allah kita akan terus bekerjasama dengan Pak Long lah. Pak Long InsyaAllah. InsyaAllah kita akan buat video klip dengan Pak Long lagi dengan ZX Production sesiapa yang nak buat video ke apa pun boleh cuba cari di Google ZX Production Studio, betul? Ya. Okey, Pak Long. So terimalah ucapan raya. Ucapan raya tadi. Ucapan raya, okey. Terimalah video istimewa untuk peminat-peminat X-Ray. Lagu Hari Raya yang pertama daripada X-Ray pada tahun 2026 ni. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya dan maaf lahir batin pada semua. Alhamdulillah. Okey, kita bersama dengan Abang Syah untuk ucapan Hari Raya 2026. Macam mana Abang Syah? Nak cakap macam mana? Ucapan raya untuk peminat-peminat. Okey, pada peminat-peminat saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat Hari Raya pada semua yang berada di Malaysia, di Brunei, Sabah, Sarawak dan di Singapura. Okey, itu dia daripada Abang Syah. Dan kita bersama dengan apa ucapan raya tahun ni? Kenapa sikit Abang Abang kita okey. Selamat Raya pada semua dan semoga tu support X-Ray dan Pak Long. Ya, terima kasih. Dan terakhir abang ada kita. Ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey guys, itu dia daripada abang ada. Dan saya Pak Long Isaac mengucapkan juga selamat Hari Raya kepada semua. InsyaAllah saksikan nanti dalam YouTube X-Ray. Anda boleh saksikan lagu raya Metal babe. Jarang nak jumpa babe, tapi inilah Metal 2026. Okey guys, jumpa lagi bersama dengan Kami kumpulan X-Ray mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi, bye.